Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, pada minggu lepas saya ada share dekat saya punya Facebook ni mengenai teknik copywriting menggunakan kaedah persona injection. Okey, so dalam video ni saya akan tunjukkanlah menggunakan ChatGPT. Okey, dan kita tengok apa hasil dia dan apa beza gunakan prompt biasa dan juga menggunakan kaedah persona injection ni. Okey, so dalam ni saya bagi tahu kita kena kenal pastilah gaya penulisan idola anda. Maksudnya kalau anda kenal mana-mana copywriter yang anda kagum ke ataupun anda pernah baca dia punya copywriting, lepas tu anda nak pakai dia punya copywriting, anda just mention dia punya gaya penulisan lah. So macam ni saya bagi tahu, tulis copywriting untuk saya jual produk menggunakan gaya penulisan oleh nama copywriter. Okay, so dekat sini anda tak perlu fikirlah pasal AIDA, apa-apa benda-benda yang berkaitan dengan formula copywriting tu anda dah tak perlu fikir, sebab ChatGPT ni dia akan gunakan gaya penulisan daripada nama copywriter tersebut. Cuma syaratnya nama yang disebutkan tu mestilah nama yang terkenal lah. Maksudnya bila kita Google tu, Google pun tahu yang ini adalah copywriter yang bagus. Okay, anda jangan letak je nama-nama yang mungkin tak terkenal ataupun nama penulis tu masih baru lagi. Mungkin Google ataupun ChatGPT ni dia tak tahu lagi. Okay, so letak nama yang anda kenal ataupun nama-nama yang memang dah famous lah. Okay, so macam kat sini saya bagi tahu antaranya ialah Franken, Russell Brunson, Joanna Wiby. Kalau anda tak tahu, anda boleh tanya terus dekat ChatGPT sendiri. Okay, so saya buka kat sini, saya gunakan ChatGPT Plus lah. Tapi kalau anda tak ada langgan Plus, boleh cuba. Cuma saya tak tahu macam mana hasil dia. Disebabkan saya pakai Plus, saya just gunakan account Plus lah. Sebab kalau yang free punya dia tak cukup untuk saya. Kalau untuk anda cukup, then it's okay. Okay, so kat sini saya just copy lah kat sini. Tapi sebelum tu anda kena tahulah yang anda nak buat copywriting ni untuk apa. Untuk jual produk apa, adakah untuk post dekat Facebook ke, ataupun untuk dekat website ke. Okay, macam saya sekarang saya nak gunakan untuk, katalah untuk jual saya punya ebook. Okay, jadi saya tulis kat sini, tulis copywriting untuk saya jual ebook berkenaan cara ebook cara berhenti merokok menggunakan gaya penulisan oleh nama, katalah saya letak nama Russell Brunson. Okey, ini antara copywriter yang saya suka lah. Bila saya tengok dia punya surat jualan tu, saya sangat kagum. Okey, so Russell Brunson ni saya letak nama dia, make sure betul Sekejap. Dia nama kena betul, jangan salah. Okay, copywriting ni saya nak gunakan sebagai sales page untuk mini site. Okay, yang ni saya bagi tahu untuk mini site. Kalau misal kata anda nak post dekat Facebook, saya bagi tahulah copywriting ni saya nak gunakan untuk diletakkan sebagai Facebook post. Bagi ChatGPT ni faham. Dia nak tahu anda nak letak dekat mana. Okay, so ini saya just tekan butang enter. Sebab ini kita nak letak dekat mini site. Okay, benda yang anda boleh tambah lagi maybe dari segi perkataan lah. Maybe nak letak minimum 1200 perkataan, mention je kat dalam ni. Okay, tapi yang ni kita boleh ubah kemudian. Okay, so nampak ini dia bagi tahu. Yang ni headline. Kita boleh letak headline, dia bongkarkan cara sebenar untuk berhenti merokok dalam 30 hari tanpa derita, tanpa gula-gula nikotin dan tanpa perlu willpower yang kuat. Nampak dia punya headline sangat padu. Okay, dia buat macam ni. Okay, jadi saya tinggal copy paste je. So kat sini dia bagi tahu
dia tanya, adakah anda sekarang ni dah cuba berhenti merokok? Yang ni dia lebih kepada ingin nak bagi nampak lah yang pembaca tu kena dengan target market dia. Okay. So bila orang baca tu, oh inilah aku. Okay, aku macam ni lah. Dia dah cuba berhenti, dia dah cuba guna candy lah, chewing gum, tapi masih tak jalan. Okay, so yang ni dia bagi tahulah. Sebelum saya dah akan cara ni, saya cerita dahulu. Dia bagi tahu yang dia pun dulu macam tu. Nampak? Dia punya gaya copywriting ni macam ni. Sebab tu saya suka. And then barulah dia kenalkan mengenai e-book. Contoh e-book. Ni contoh je, saya tak ada pun nak jual e-book ni. Ni just contoh. Siap dia bagi tahu cara mindset switch, teknik reverse trigger, plan 30 hari, fasa penulisan emosi. Dia bagi tahu pula apa yang anda akan dapat. Dia bagi tahulah e-book, lepas tu ada bonus-bonus sekian ni. Testimoni, ini pula adalah testimoni. Okay. Kemudian baru dia pergi kepada bahagian pengenalan harga lah. And then dekat sini dia bagi tahu teknik urgency. Okay, dia ada urgency dekat sini. And then bawah ni baru dia ada letak call to action. Okay. Saya kata kalau saya nak ubah, saya kata saya nak letak apa-apa perubahan kat sini, saya just mention lah. Kat sini bagi tahu harga panduan ini ialah RM RM37. Dia akan tulis balik. Okay, saya akan kemas kini dalam copywriting penuh. Okay, dia akan tukar lah. Okay, yang lain semua sama. So dia akan ubah dari segi harga sahaja. Okay. So ini antara kaedah menggunakan teknik persona injection. Kita tengok kejap lagi, bawah lagi, hujung-hujung. Dia akan letakkan harga RM37. Seperti mana yang kita minta lah. Okay. Katalah saya okay, anda boleh nampak ni. Okay, ini antara copywriting yang menggunakan teknik injection prompt. Katalah saya tak nak benda ni kan. Saya tak pakai teknik ni Saya buat benda biasa je. Saya bagi tahu ChatGPT, tulis copywriting untuk e-book berhenti merokok. Okay. Ini kira prompt basic lah. Tak ada teknik personal injection tu. Saya just tekan butang enter. Tengok hasil dia macam mana. Dia bagi tahu macam ni. Dulu saya hisap satu kotak, hari ni saya dah 3 tahun bebas rokok. Dia macam kurang menarik kan. Okay, siap bagi tahu tiba-tiba ada storytelling. Lepas tu dia terus letak tawaran offer. So dia macam robot lah. Dia macam robot. Sebab kita bagi arahan macam ni saja. So yang ni ChatGPT dia akan research sendiri. Lepas tu dia akan keluar lah macam ni. Bayangkan bernafas tanpa semput, bangun pagi tanpa batuk berdarah, dan paling penting anak-anak tak lagi menjauh bila kita peluk. Dia confuse. Dia nak siapa dia punya audience sebab tak spesifik. Kalau anda boleh bagi audience, specific audience, lagi better lah. Okay. So nampak ni. Penutup pun jangan tunggu sampai terlantar. Jangan tunggu sampai orang saya menangis di tepi katil hospital. Dia sangat basic. Nampak ni. Dia bagi tahu. Nak saya ubah gaya Russell Brunson. Okay. Dia siap minta. Dia bagi cadangan lagi. Sebab kita dah buat sebelum ni. Minta Russell Brunson. Okay. So ini nampak yang ni basic sangat. Macam robot. Lepas tu kita minta dia buat. Okay. Minta buat gaya Russell Brunson. Tapi saya nak guna. Kita try enter lah. Letak nama Russell Brunson je. Dia sebabnya kena letak lebih spesifik. Okay, nampak ni. Dia better. Cuma yang ni kena bagi tahulah. Yang ni untuk mini site. Untuk letak harga kalau boleh. Kalau ada audience, dia letak audience lah. So dia lagi better lah daripada yang atas ni yang sangat-sangat basic. Okay, so itu saja
Saya harap video ni membantulah untuk anda buat copywriting yang pada saya sangat berkualiti. Okay? Yang penting anda kena tahu nama siapa yang anda nak gunakan gaya copywriting lah. Dia tak adalah 100% sama sebiji macam penulis asal, tapi ChatGPT ni dia akan cuba untuk sesuaikanlah dengan gaya penulisan copywriter yang kita masukkan. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.